Okey, assalamualaikum semua. Hari ni geng, aku nak cuci aquarium aku. Dah 2 minggu aku tak tukar air. Okey, sebelum kau tukar air, kau kena sental tu lah lumut-lumut tu pakai berus yang memang kau beli untuk aquarium lah. Okey, aku cepatkan sikit, aku tonyoh ke cuci berus lebih kurang macam tu lah. Sekeliling semua, atas bawah, tepi kiri kanan. Sebab hitam kau takkan apa nampak sangat dia punya lumut dia tu. Rutin air ni korang kena tukar setiap 2 minggu lah sekali 50% untuk jaga kualiti air, untuk bagi ikan kau sihat. Sebab ikan kau beli dah mahal kan, takkanlah kau nak biar air kotor nanti kan ikan kau sakit. Kau mana? Pastikan barang-barang cuci semua ada lah, berus, anti klorin, garam, pH, semua tu kena ada lah. UV lamp, aku ada UV lamp dekat bawah ni kan, tak kena aku. Okey, kita pun korang kena cuci juga sebab banyak lumut yang melekat. Kereta ni aku DIY tak raga, satu cerita. Okey, ni tak aku pam air keluar. Aku akan keluarkan air dalam 50% dia. Ni aku cepatkan video lah. Yang aku keluarkan air ni, ikan aku lapar pula. Semua dia tengah berpelahap semua ikan tu. Okey, ini bahan yang aku gunakan. Garam biru, garam putih pun boleh. Garam biru putih. Ini air, ini tension gun. Tension gun aku pakai. Okey, pipe pump ni kita cabut dulu pipe pump. Kita masukkan pipe air, standby untuk top up. Okey, isi garam isi garam korang bajet-bajet je lah. Banyak pun tak apa garam ni, jangan kau isi satu bekas tu sudah lah. Okey, tension gun aku pakai dalam 10 ml cukup untuk separuh tank 4 kaki. Dia ada tulis kat belakang tu, kau boleh baca berapa banyak kau isi. Okey, air dah buka. Okey, masa ni kau perhati tengok ikan kau macam mana dengan kondisi apa kau letak tension gun tadi. Okey, ini hasil selepas aku dah siap semua masuk air. Tengok, ikan pun dah mula stabil, ikan pun dah bersih. Wow, kita puas hati. Okey, ni ikan kecil aku cuci juga. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang menonton. Jumpa lagi.